Saya selalu makan dapat mahal dah. Saya tak tahu kenapa orang selalu tak bangsa campuran macam saya, bangsa campuran Inggeris ni mahal-mahal tau. Tak tahu kenapa. Selalu makan mahal dah. Terasa tunggu lah. Tak patut orang penjaga ambil saya mahal-mahal tau. Memang saya tahu Inggeris tau, tapi jangan ambil saya mahal-mahal, saya tak ada duit tau. Bukan sebab apa, sebab gaji yang saya dapat tu gaji biasa je, saya dapat. Sebab tu saya selalu duk tanya kenapa nak mahal pula saya dapat beli makanan. Kenapa saya nak dapat mahal pula? Saya tanya-tanya lah. Kenapa saya campuran Inggeris nak kena mahal pula? Saya ni orang biasa je. Campuran Inggeris pun campuran Inggeris kan, tapi orang biasa. Kenapa saya nak kena macam mahal pula? Saya selalu beli kat orang Melayu tau. Orang Melayu pun kena faham lah saya campuran. Takkan nak kira mahal kat saya pula. Saya ni orang susah. Gaji saya kecil, tak besar mana. Ikut makan je gaji saya. Jadi kena faham lah kan. Janganlah cah mahal-mahal saya. Tengok keadaan lah macam mahal-mahal. Okay, bye-bye.